Guys, jom ikut saya pergi buat video C200 yang ada kat belakang ni, yang berharga 248,000. Sebelum tu kita tengok kereta apa yang ada dekat showroom. Let's go. Macam biasa kita ada GR Yaris, Supra ni saya pernah buat video, harga dah turun, okay. And then Honda Stepwagon yang model ni dah sold, Mercedes sold, loan approve. FL5 memang banyak stok dekat saya. Putih ada, hitam, grey, merah, biru. So dekat belakang tu ada lagi FL5 warna biru. Biru pula, warna merah. Alright, so yang ini belum lagi ada orang booking. And then kita ada model GLE 53 warna hitam. Kita ada model GLE 53 warna putih. And then kita ada FKXR. Jom, saya nak tunjuk korang satu kereta yang super nice. Sebab apa? Dia antara kategori yang rare dekat market disebabkan colour. Ini dia, CLA 45S Street Style Edition. Ini kereta memang harga mahal. Terus terang saya kata, harga mahal. Kalau korang berminat Roger Haribarin, kereta ni baru masuk. Kita ada ready 2 unit. So yang lagi satu tak ada spoiler, yang ini datang dengan siap spoiler lagi. Oh, handsome guys. Macam kereta hampir setengah juta ni. Kalau minat, DM Haribarin. Let's go. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Haribarin. Apa khabar? So hari ini, video untuk hari ini, saya nak tunjukkan model C200 yang saya tengah duduk ni. Tapi apa-apa pun, saya ada satu permintaan daripada video yang lepas. Ada brother tu, dia kata, Rip, nanti buat video Bangla tu masak nasi biryani bang. Nanti saya minta Bangla tu masak nasi biryani, saya buatkan video untuk abang, okay? Apa-apa pun, thank you bang support saya. So untuk hari ni, okay, dekat belakang saya ni adalah satu model C200 tahun 2022 yang berharga 248,000 on the road, NCD 55%. Kereta 1.5 turbo charge. Okay, jom kita tengok apa yang menarik dekat kereta model C200 model baru ni. So guys, ini adalah bahagian depan untuk model C200. Sebelum tu, ni ada FK baru sampai. Okay, let's continue. So ini adalah bahagian hadapan untuk model C200 yang facelift terbaru. Dia lebih garang lagi walaupun dia punya engine 1.5 liter, okay, 1.5cc. So dia datang dengan design lampu yang lebih sporty, design frame bumper yang lebih, orang cakap lebih agresif. Tapi kalau bahagian tepi saya lebih suka dekat dia punya sport rim. Okay, untuk design sport rim ni ada sebab kenapa dia buat macam ni. Dia tak buat yang full star yang macam kita tengok model sebelum ni kan. Tu semua ada function bang. Okay, so jom kita look around satu bahagian dekat kereta ni, satu body. So ini adalah bahagian belakang untuk model C200 AMG. Okay, ini adalah recon unregister. Kalau nak dibandingkan dengan model brand new, kalau C200 untuk model brand new, dia datang dengan Avantgarde. Okay, untuk AMG C200 dah boleh dapat dekat recon. So Jojo pun tengah buat video. Kini bahagian dalam dia, bahagian tepi dia. So yang menarik lagi dekat model C200 ni adalah design lampu yang baru dekat bahagian dalam, LED. So dia punya lampu fokus lebih tajam kalau nak dikomparekan dengan yang model sebelum ni. Okay, digital light. Okay, ini bahagian luaran dia, nampak lebih sporty lah, warna hitam pula tu kan. So kita masuk dekat bahagian dalam. Sebelum kita masuk dekat bahagian dalam, kalau kita nampak dekat sini ada kamera dan juga bahagian depan. Bahagian depan ni ada kamera. Bermakna kereta ni datang dengan 360 kamera, full surround camera untuk kereta ini. Macam mana Jojo masuk sana, keluar sana? Macam ada ni. Jom kita masuk dekat bahagian dalam untuk model C200. So dekat luaran dah sporty, dalaman pun lebih sporty. Datang dengan 2 tone seat, merah dan juga hitam. And then dekat bahagian tepi dia datang dengan electric seat, heater seat, memory seat. Lebih cantik and then lebih, orang cakap lebih sedap bila kita bekang untuk buka dia punya pintu. Dekat sini, untuk kita pegang bila kita nak masuk, bila kita nak tarik kan, dia lebih selesa.
Nampak dia lebih selesa bila kita pegang dekat sini. So, kita tengok berapa mileage untuk kereta ni. Alright. Kejap. Saya nak tekan dulu dia punya ni. Tu kena reset balik lah tadi. Okay. Tu ada HUD. Nampak HUD. Depan ada HUD. Saya nak check dia punya mileage tadi. Saya nak tunjukkan dia punya mileage. Home. Kejap. Dia punya mileage 33,000. So ini adalah original mileage condition from Japan. Dan untuk steering ini lebih cantik. Dia ada double layer. Kalau untuk speaker kita just dia macam cakap BlackBerry kan, touch kan. Tolak macam ni je. Dia tak perlu tekan, and then just macam kita main phone, just swipe macam tu. Ini terdapat dekat model untuk C200. Datang dengan carbon fiber panel. Oh cantik dia punya style masukkan. Ni lock. Okay, so kita tengok dia punya 360 kamera. Okay, gear kat sini. Nampak ada 360 kamera. So dekat sebelah passenger pun sama, ada electric seat, heater, dan paling best dia punya sound system datang dengan Burmester sound system. The best sound system untuk model Mercedes. Next, kita tengok kat sini ada ambient lighting dekat bahagian dalam, dan dekat bahagian tepi pun ada ambient lighting, tepi pun ada ambient lighting. Dan saya suka dia punya sunroof yang besar. Cara untuk kita buka dia punya blind shade ni, tolak je. Nampak? Tolak sahaja. Okey, untuk kita buka sama juga. Swipe sahaja. So ini datang dengan model sunroof. Cantik lah. So ini untuk kita offkan dia punya controller, aircon. So dia nampak lebih tersusun rapi, and then dia nampak lebih kemas untuk model C200. Jom kita pergi dekat bahagian belakang. Sebelum pergi dekat bahagian belakang tu kan, electric parking. Nampak? Dia ada electric parking. Ini ada untuk lampu auto. Kemas lah. Dia punya position untuk letak dia punya electric parking dekat sini, dan juga dia punya lampu sangat-sangat kemas. Okay, di bahagian dalam depan dah settle. Kita pergi dekat bahagian belakang. Nampak macam model apa? Tengkuk seat dia ni. Nampak macam model BMW yang BMW apa lah yang seat macam ni? Yang dua pintu tu? Bukan M3 Competition. Ada tu yang EV tu. Yes, macam BMW i8 punya seat, betul? Dekat sini. Okay, ni bahagian belakang untuk seat C200. Normal lah. So datang dengan Isofix sekali. Sama juga, dia punya bahagian untuk pemegang tarik dia sangat-sangat macam cakap selesa, sangat-sangat modern. Dia punya black piano dekat sini, sound system dia. Okay, di bahagian belakang boot dia. Ini adalah recon unregister. Kalau brand new C200 dia datang dengan model Avantgarde, betul? Kalau nak full spec AMG hanya datang dengan C300. So untuk recon korang boleh dapat C200 AMG. Lagi satu kalau recon punya spec, korang boleh dapat rear access steering. Ini teknologi dekat baru tak ada. Yes, betul. Recon saja yang ada rear access steering. Access steering mungkin aku boleh terangkan lah. Di mana kalau korang pusing steering depan, selalunya tayar depan je ke kanan ataupun ke kiri kan. Okay. So yang ni belakang, tayar belakang pun dia akan ikut sekali. Betul. So di mana kereta sebesar ni, kalau setakat nak buat U-turn, sangat mudah. Sangat mudah. Ya, betul. So demo sikit Jo. Tapi dia masa jalan tak, boleh tunjuk sekejap. Try. Jo buat demo sekejap. Saya colek kereta ni. Jojo nak buat video alang-alang kan. Saya colek ni. So dia pusing steering, biasa tayar depan. Nampak? Tayar belakang pun main peranan. Nampak tu? One more Jo. Kejap Okey, tayar depan korang boleh nampak kan? Okey, one more. Nampak tak? Belakang pun function. So sangat mudah kalau untuk drift, bukan untuk buat U-turn. Okey. So
Itu sahaja yang kita nak sampaikan dekat model C200 AMG Recon Unregistered tahun 2022, berharga 248,000 on the road, NCD 55%. So kita nak hantar kereta di balik showroom. Next kita nak ambil kereta apa tak tahu dah. Jo, kalau kau beli tak kereta ni? Kalau aku, Sebab kau kan minat Continental. for the family purpose, for the business, yes, I will choose this model. Sebab dia actually untuk model C200 ni aku dah minat dia daripada yang model sebelum lagi Jo. Tapi bila dia datang dengan model yang lampu cantik ni kan, design interior yang lebih sporty, bak dokumen Jo. Aku dokumen tak ada, IC pun aku sebenarnya dah hilang. Dah lah, baru nak masuk booking lah. IC hilang lah apa lah. So guys, kalau tapi tak apalah, aku tanya dah dorang yang ada IC tu minta lah kat dorang. booking 500 je yang ni. So guys, kalau korang berminat untuk dapatkan model C200 facelift yang terbaru ni, boleh Roger Aribarin. So untuk model ni kita nak provide dengan warranty sehingga 6 tahun. So sebelum kita deliver, kita akan buat kereta ni. Kita akan buat daripada segi full service, battery checking, brake pad checking, and then yang penting korang just bagi dokumen dengan duit booking. So guys, nak beli kereta, cari Aribarin. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.